kepada Ratu Naga, Rafidah Ibrahim, kenapa anda tidak mahu bersolidariti di Kampung Atas Paluh? Ya, kau tahu, uteh. Uteh. Pagi nak buat apa? Lima duduk. Lima duduk dalam. Dah tujuan dia itu nak sodok. Tujuannya buat apa tujuan kita? Nak buat tahu mula tak tamai dah. Oh ni yang buat tamai. Kalau buat rumah banyak dia sewa pun jadi dia sodok-sodok itu tak berapa satu lagi? tak berapa satu. Apa saya 1,000? 1,000. Nak bermana 1,000 boleh pakai pun tak menang. Habis 1,000 gitu tak? Apa saya deh? Apa ya? 500 lah rasa awak tambah untuk isi barang pun bagi kau. Tapi arwah Tok Guru janji nak pergi rumah dah. Nak pergi rumah. Pergi rumah Pangsapuri kan? Lepas tu tak ada janji tinggal janji lah. Hanya buat deh. Nyanyi Pak je. Dua pajar? Dak lah 24 jam lah kita nak cari rumah anak-anak. Apa kerja. Ada hak teriak deh. Ni hak sini ni dak berguling-guling ni. Ni guling maya rumah dia ni. maya ajak ke tembok ni. Sebabnya rumah ni sebabnya tak sebi rombok. rumah juga. Rombok juga. Guling-guling lah. Ha. Maya ajak baru rumah lagi tangga lagi atas tembok di mana nak Pada mana dia lah ni? Tahu mana lagi? Ada duk. Sewa mana? Lepas tu dia wi harga 500 ya? Dengar kita dengar kata 500 kita tak risau. Rumah kat mana? Muka mula duk nu. Kat tak kena? Kena rumah api kita rumah sewa, okey? Rumah sewa lah. Sewa. Papa saya tak ada gak lah. Ada. Orang lain tu pun kita dengar kata kat 500. Kat 1,000 tu hak rumah besar lah. Masalah. Masih kak kita nanya okey lah. Okey. Okey. Assalamualaikum. Hari ni hamba berada di Kampung Atas Paluh. Untuk makluman tadi hamba ada kecek dengan Mak Cik. Ada sampai menangis-nangis. Tak mahu rumah dirobohkan. Tetapi tetap dirobohkan juga. Jadi kepada Ratu Naga, Rafidah Ibrahim, kenapa anda tidak mahu bersolidariti di Kampung Atas Paluh? Mungkin kerana ini Kelantan. Tetapi untuk makluman ini juga Kampung Melayu. Dan saya pada 3 tahun lepas, sahabat saya Nakib tanyakan soalan kepada Ketua Pemuda PAS dalam satu forum. Tahukah anda, selepas satu hari selepas soalan itu ditanya di Dewan Perniagaan Cina, keesokan harinya rumah itu terus dirobohkan. Jadi inilah kemunafikan pimpinan PAS. Mereka begitu hebat menjadi hero di Kuala Lumpur, tetapi di kampung mereka sendiri mereka menindas orang Melayu. Tanah ini telah pun diduduki sebelum merdeka. Entah macam mana tiba-tiba dapat grant kepada agensi kerajaan negeri. Lepas itu mereka menghalau dengan paksa rakyat di Kampung Atas Paluh yang juga merupakan orang Melayu kita. Pada 3 tahun lepas, mereka begitu tergesa-gesa merobohkan rumah, okey, sehingga kan hamba dimaklumkan ada yang 24 jam beri 500 roboh, ada yang sampai menangis. Tapi kalau kita tengok pada hari ni langsung tak dibuat apa-apa. Dulu janji kata nak buat kondominium, tetapi saya juga dimaklumkan nak buat waterfront. Kita tak tahu apakah pembangunan yang sebenarnya, tetapi kita tertanya-tanya. Hari tu yang dia roboh sampai ada makcik menangis, kenapa seolah tergesa-gesa, tetapi hari ni kita boleh tengok, kata makcik beli ikan tadi, gajah pun ada, rimau pun ada dah. Jadi sebenarnya ni adakah semata-mata hanya membela kapitalis, hanya halau orang Melayu yang berada di bandar atau naik ke hutan? Kalau isu ini terjadi di negeri lain tu kata isu halau Melayu, nindas orang Melayu. Tapi ini berlaku di hadapan Masjid Muhammadi dalam Kota Baru. Orang Melayu kita yang duduk sebelum merdeka lagi hampir 3 generasi, hari ini tak ada apa-apa pembangunan apa yang dibuat. Jadi persoalannya adalah, adakah ini yang dikatakan bela Melayu?